Nama aku Aiman. Aku bukan lahir dalam keluarga yang senang. Aku anak tunggal dan hidup aku hanya ada satu-satunya ibu yang tinggal. Dan sejak ayah tiada, banyak benda berubah dalam hidup aku. Aku membesar tanpa kawan, tanpa siapa-siapa tempat aku nak mengadu. Hidup aku sederhana, tapi penuh dengan cabaran. Sebagai anak tunggal, semua benda aku kena tanggung sendiri. Inilah kisah aku. Baik kat Jah, lepas tu isap okok kan. Kau buta ke? Sorry. Sorry pala bapak kau. Lain kali jalan guna mata. Tahu? Dalam miskin, tak ada bapak, tak ada siapa nak ajar kau adab. Korang buat apa tu? Kau. Jom. Nak pergi mana tu? Aiman, kamu okey tak? Saya okey je cikgu. Awak jangan ambil hati dengan dia orang tau, Aiman. Tapi cikgu, kenapa saya kena macam ni? Sedangkan saya tak kacau dan hina keluarga siapa-siapa pun. Saya faham, Aiman. Setiap manusia pasti akan diuji. Yang penting, awak terus berdoa dan kuat untuk menempuh segala cabaran kehidupan. Baik cikgu, terima kasih. Benda lah ini ni. Aku dah lambat ni beli makanan untuk mak aku ni. Kenapa ni, Bu? Ibu nak ambil air, jatuh. Tak apa, Bu. Biar Aiman kemaskan. Ni, Bu. Aiman ada belikan nasi untuk Ibu. Maaf, Man. Kalau Mak rasa hidup kita ni susah. Ibu janganlah cakap macam tu. Selagi Man ada, Man akan bantu Ibu. Ibu rehat je. Terima kasih, Man. Ibu doakan supaya Aiman jaya dunia dan akhirat. InsyaAllah, Bu. Amin. Dah, Bu. Jangan sedih-sedih. Sini Aiman suapkan. Bismillah. Assalamualaikum. Tak lambat kan? Berapa jam aku tunggu tu tak? Kalau aku tahu baik aku cancel je. Maaf Encik, tadi jalan jam sikit. Jam kalau tak ah. Encik, makanan ni siapa nak bayar? Duit kau nak. Kerja kau buat lambat. Kau nak duit kan? Ambil kau ni miskin.
Assalamualaikum. Kenapa ni? Macam ada masalah je. Tak ada apa-apa lah bang. Tipulah. Saya nampak dari jauh muka awak sedih macam ada masalah je. Entahlah bang. Kadang saya buntu. Kenapa banyak masalah yang datang dalam hidup saya? Saya nak juga macam orang lain tak ada masalah. Kadang dalam hidup kita ni Allah selalu uji kita. Dia nak tengok kuat ke tak kita dalam menghadapi setiap ujiannya. Dengar sini. Setiap manusia tak ada pun yang hidup tanpa ujian. Kadang kita nampak orang lain senang, tapi kita tak tahu di sebalik itu ada perkara berat yang mereka pikul. Tapi bang, saya pun penat juga. Penat itu tandanya adik manusia. Tapi jangan lupa, bila adik rasa tak mampu, rasa berat je, itu tandanya Allah dekat dengan kita. Kadang-kadang bila diuji, Allah nak adik kembali pada dia. Bila adik doa, adik mengadu dekat dia, itu bukan tanda adik lemah, tapi itu tandanya hati adik masih hidup. Cuba adik menghayati firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang bermaksud Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dek, abang tak mampu nak bantu banyak. Abang pun ada masalah sendiri. Apa yang abang boleh buat adalah abang doakan adik supaya dimudahkan segala urusan, dimurahkan segala rezeki dan berjaya dunia akhirat insya-Allah. Dah bunyi azan. Jom kita solat. Okey bang. Ya Allah, aku penat ya Allah. Tapi aku tak mahu jauh darimu. Aku takut dan aku yakin engkau tak pernah meninggalkan aku walau sesaat. Ya Allah, tolonglah aku. Berikan aku kekuatan untuk terus melangkah walaupun langkah ini terasa berat. Tenangkan hatiku yang resah, lapangkan dadaku yang sempit dengan ujian. Jika apa yang engkau turunkan ini adalah ujian, ajarkan aku sabar. Jika ia adalah teguran, ajarkan aku untuk kembali. Dan jika di sebalik semua ini ada hikmah, bukakanlah mataku untuk memahaminya. Cukuplah engkau sebagai tempat aku bersandar, kerana aku tahu tanpamu aku tidak punya apa-apa. Amin amin ya rabbal alamin. Man, bangun man. Man. Kau okey tak man? Aku okey je. Aku terlelap tadi. Penat sikit. Oh, ya ke? Dah azan. Jom, solat. Jom. Aduh, apalah aku mimpi tadi. Man, awal lah man. Okey, jom. Inilah kisah aku. Sebenarnya, mimpi tadi bukanlah sekadar mimpi, tetapi cerminan realiti hidup aku yang dulu. Kisah tentang seorang manusia yang hampir kehilangan diri sendiri kerana terlalu penat berdepan ujian hidup. Walau macam mana susah sekalipun, walau sesempit mana pun jalan, jangan sesekali tinggal solat dan doa. Dan aku juga belajar, doa orang lain untuk kita adalah rahmat yang besar, walaupun kita tak pernah tahu siapa yang mendoakan dalam diam. Sebab itu, jangan pernah putus doa dan jangan pernah putus harapan kepada Allah. Kerana bila masanya tiba, Dia akan mengabulkan pada waktu yang paling tepat untuk kita.